Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan perkenalkan salah satu alat dalam Edu-Sensory Box iaitu Sensory Brush atau lebih dikenali sebagai Wheelbarrow Traffic Brush. Sensory Brush ini ialah berus khusus yang digunakan sebagai alat rangsangan dera sentuhan. Berus ini juga mempunyai bulu yang lembut dan juga direka khas untuk memberi tekanan yang sesuai kepada kulit bagi membantu sistem sensori seseorang menjadi lebih tenang dan juga teratur. Alat ini sangat sesuai digunakan untuk kanak-kanak yang berumur dari 3 hingga 12 tahun dan juga kanak-kanak yang mempunyai sensitif terhadap sentuhan atau mengalami kesukaran mengawal emosi dan tingkah laku. Antara kelebihan sensory brush ini ialah dapat membantu menenangkan kanak-kanak apabila mereka berasa gelisah atau terlebih rangsangan. Selain itu, sensory brush ini juga dapat membantu meningkatkan fokus dan tumpuan semasa pembelajaran atau dalam melakukan sesuatu aktiviti. Selain daripada itu juga, sensory brush juga membantu mengurangkan sensitiviti terhadap sentuhan dan membantu kanak-kanak mengawal emosi dengan lebih baik. Langkah pertama, berus bahagian tangan sehingga bahu secara menyeluruh. Yang kedua, berus bahagian belakang membentuk huruf V. Seterusnya, berus bahagian kaki kecuali area private part. Dan yang terakhir, berus bahagian kaki yang seterusnya dengan menggunakan teknik yang sama. Elakkan kawasan muka, dada, perut dan juga private part. Sebagai kesimpulannya, sensory brush merupakan alat yang mudah digunakan tetapi memberi banyak manfaat kepada kanak-kanak yang memerlukan rangsangan sensori. Namun, dengan penggunaan yang betul, ia dapat membantu meningkatkan fokus, mengawal emosi serta memberi pengalaman pembelajaran yang lebih selesa dan yang menyeronokkan.